Let's pack umrah with me. Malam ni flight, petang ni baru nak packing. Macam biasa, last minute baru jadi. Dekat sana pakai loose-loose je. I tak bawa banyak jubah sebab I takut I shopping. So the first one, colour hitam. Second abaya from Abaya Alia. Yang ni macam heavy sikit sebab ini je yang I banyak. Ini I dah paling simple yang I ambil. These two plated, I bought from tunic.my. Sebab tak perlu nak iron juga. Certain orang tak tahu tau, even you pakai abaya, bila kena tiup angin, dia akan nampak side dekat tengah. So pakai cotton macam ni supaya dia kembang, tak nampak bentuk kaki. Lebih selamat. Tiga-tiga ni set sekali dengan seluar, so senang nak jalan-jalan tu. Untuk telekung, I bawa 3 helai. Black, brown dengan ash. Kenapa 3 helai? I tunjuk kejap Telekung ni 3 helai, walaupun dia telekung sahaja, tapi I nak jadikan dia tudung. I tak pakai labuh macam ni tau, I pakai macam ni. Ini telekung yang tadi, I just selempang tepi and pin. And kalau korang nak tahu, telekung ni boleh jadikan khimar juga. So macam kalau I pakai jubah hitam, I just pakai telekung sahaja. Macam ni, I jadikan tudung. Just in case I pakai dengan khimar. Kalau nak solat, jadikan telekung, buka je pin dekat sini sebab I pin satu side. You just lepaskan sahaja, dah jadi telekung. If nak tukar style ikat belakang pun boleh, tak ada masalah. So kalau bawa telekung, I tak bawa kain. And dia datang sekali dengan handsock yang sama colour dengan I punya telekung. So lagi matching. Untuk tudung, I bawa 4 helai. 1, 2, 3, 4. Yang satu chiffon. Yang 2 ni shawl yang I tengah pakai. Oh, lagi satu tudung sarung. Untuk inner jubah satu. Color beige, color white, also color black dengan seluar juga I bawa. Untuk baju tidur, I bawa 2 helai baju kelawar. Also, I bawa jubah. Mana tahu malam-malam tu nak keluar, nak jalan. Jubah sekali set dengan tudung. This one, I tak tahu brand apa. Beli kat TikTok juga. Kain, I bawa this one, I borong. Also, stocking tebal juga. I takut sejuk. Kalau sejuk, I bought this jacket. Just in case kalau sejuk sangat boleh pakai. Bawa sekali tu pashmina. Kalau sejuk-sejuk boleh tutup badan macam tu je. So tak payah pakai tebal-tebal. Dah cukup. Pashmina pun dah boleh cover sejuk dah. 2 bag sejadah. Dia bag and dia boleh jadi sejadah. This one from Siti Nawara collection. Yang ni produk baru. 11/11 baru launching. Sumpah best kalau you nak bawa barang. Ring like that. Kalau nak bawa telekung atau barang lain, buat macam ni, nak nampak style sikit. Ni pun boleh kan? Dah gelap, I rasa tak sempat. Ke korang nak patuh?